Jadi saya pergi turun ke Sabah hari Sabtu dan bagi tahu kepada mereka, kita akan pantau dan program-program pelaksanaannya. Dan siapa saja menteri, Alex akan juga perhatikan projek ini. Dan untuk semua projek lain yang melibatkan kementerian semua lain, unit penjelasan JPM akan pastikan mesyuarat bulanan di Kota Kinabalu. Supaya hal yang tiga yang paling penting bagi rakyat, jalan, elektrik, air, itu kita cuba leraikan dalam segera mungkin. Dan saya minta mesyuaratnya kalau boleh bulan ini, kalau tidak mulai bulan Januari. Ya. Dan sekali lagi saya tekankan, KKR itu tonggaknya. Sudah berjayalah pembangunan negeri itu. Dan saya yakin insya-Allah saudara akan lebih berjaya dengan tekad dan kesungguhan yang ada sekarang.